Melati kuntum tumbang melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ustazah boleh tak ceritakan sedikit tentang latar belakang Ustazah? Okay, boleh. Okay, Ustazah berasal dari Al-Astar Kedah. Okay, Ustazah merupakan anak kelima daripada 6 adik-beradik. Ustazah tinggal di Seri Iskandar, Perak. Okay. Pada pandangan Ustazah, adakah generasi muda hari ini cukup menghargai kemerdekaan? Okay, pada pandangan Ustazah, generasi muda sekarang ni menghargai kemerdekaan kerana Ustazah lihat generasi muda sekarang banyak melibatkan diri dalam contohnya perarakan merdeka, pelbagai aktiviti yang dianjurkan sempena Hari Kemerdekaan. Ustazah, apakah erti kemerdekaan bagi Ustazah? Okay, bagi Ustazah, erti kemerdekaan ialah kita memiliki jiwa yang tenang, hidup dalam keadaan aman, tiada pergaduhan. Apakah pesanan Ustazah kepada generasi muda sempena Hari Kemerdekaan ini? Okay, pesanan Ustazah kepada generasi muda, kita mestilah menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kerana ada satu pepatah Arab menyatakan manjada wajada. Kalau siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Oleh itu kita perlulah sentiasa gigih untuk mencapai apa yang kita naklah. Bunga melati indah, berseri, harumnya semerbak di waktu pagi. Malaysia merdeka tercapai penuh harmoni. Malaysia aman, damai di hati. Terima kasih Ustazah dah menjawab semua persoalan saya. Sama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.